Bayangkan, membesar tanpa melihat cahaya. Tapi itulah kisah wanita ini, Siti Aisyah Ho Abdullah. Dibesarkan dalam keluarga Buddha. Namun Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi hidupnya. Dilahirkan di Pulau Pinang dalam keluarga berbangsa Cina yang menganut agama Buddha, Aisyah atau nama asalnya Ho Aisy, dibesarkan dengan kasih sayang tapi tanpa sebarang pengenalan kepada Islam. Beliau hidup dalam dunia yang sunyi dan bergantung sepenuhnya kepada sentuhan dan suara. Saya selalu tertanya-tanya, kenapa saya tidak seperti orang lain? Apa sebenarnya tujuan hidup saya? Di usia 17 tahun, Aisyah menyertai satu program pendidikan khas yang melibatkan sukarelawan Muslim. Di sinilah beliau mula mendengar alunan ayat-ayat Al-Quran. Suaranya menyentuh hati, walaupun dia tidak faham apa-apa. Saya ingat lagi kali pertama saya dengar surah Ar-Rahman. Terasa macam ada yang peluk jiwa saya. Saya menangis. Rasa ingin tahu membawa beliau lebih dekat dengan Islam. Selepas 2 tahun mencari jawapan, beliau mengucap 2 kalimah syahadah pada usia 19 tahun. Masuk Islam bukanlah mudah. Keluarga Aisyah pada mulanya menentang. Beliau juga perlu belajar asas agama dalam kegelapan, dengan bantuan rakan-rakan dan Al-Quran Braille. Saya pernah menangis sebab tak dapat ikut kelas macam orang lain. Tapi saya janji, saya akan hafal Al-Quran ikut kemampuan saya. Dalam tempoh 3 tahun selepas masuk Islam, Aisyah berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran menggunakan sistem Braille. Kini beliau mengajar anak-anak dan wanita mu'alaf mengaji di bayan lepas. Saya tak nampak dunia, tapi saya nampak Al-Quran dalam hati saya. Itu lebih dari cukup. Beliau juga menjadi ikon inspirasi untuk komuniti OKU Muslim, membuktikan bahawa hidayah tidak mengenal kekurangan fizikal. Kisah Aisyah Ho Abdullah adalah bukti bahawa cahaya Al-Quran mampu menembusi kegelapan paling dalam, bahawa Allah memilih sesiapa sahaja yang Dia kehendaki, walau dalam keadaan yang paling tidak disangka. Jika anda sedang mencari cahaya, jangan berhenti. Sebab mungkin Allah sedang hantar Al-Quran untuk anda juga. Hari ini, kisah Siti Aisyah Ho Abdullah bukan sekadar kisah pribadi, tetapi telah menjadi inspirasi ramai. Beliau sering dijemput berkongsi pengalaman hidup, khususnya kepada golongan mu'alaf dan pelajar OKU. Pengorbanan dan ketabahannya turut mendapat perhatian masyarakat. Banyak badan dakwah menjadikannya ikon kekuatan iman. Bahkan, kisahnya telah diliputi dalam media tempatan, membuka mata orang ramai bahawa hidayah itu milik Allah dan sesiapa sahaja boleh menjadi penghafaz Al-Quran. Saya mahu orang yang senasib dengan saya tahu. Jangan pernah rasa kekurangan diri sebagai alasan. Allah tahu kita mampu. Beliau juga menjadi suara penting untuk membela hak pendidikan golongan OKU Muslim, terutama akses kepada mushaf Braille dan program khas hafazan. Walaupun tidak dapat melihat, Aisyah melihat dengan mata hati. Setiap huruf yang diajar kepada pelajar menjadi amal jariah yang berterusan. Kisahnya mengajar kita bahawa hidayah Allah lebih kuat daripada sebarang kekurangan. Beliau menjadi bukti hidup bahawa Al-Quran benar-benar cahaya dalam kegelapan. Jika kisah ini menyentuh hati anda, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Komen di bawah. Apa ayat Al-Quran yang paling banyak beri anda harapan dalam hidup?